Korang. Ya, first time aku naik LRT ni. Best kan? Betul. Dekat sini ada pelbagai kelebihan tau. Antaranya ialah penggunaan yang efisien, menjimatkan masa kepada pengguna dan juga mengelakkan daripada traffic emergent. Lepas tu, banyak juga kursi diorang sediakan. Untuk orang upaya pun, diorang banyak bagi kemudahan. Itulah ramai yang naik LRT ni. Bagus juga kegunaan LRT ni sebenarnya. Banyak kemudahan. Betul. Okay. Maaf Puan semua boleh pindah ke LRT sebelah. LRT ni ada masalah teknikal. Minta maaf ya. Boleh. Leganya dapat duduk. Betul kan? Korang tak rasa pelik ke? Kenapa kita kena tukar LRT? Berkemungkinan besar LRT ni rosak. Maksudnya betul juga tu LRT rosak. Apa pendapat korang untuk cadangan lebih baik? Okey, pada pendapat saya, kita mesti kena adakan sensor yang lebih efisien lah untuk LRT ni. Betul juga. Pendapat saya pula, saya rasa kita perlu tumpukan suatu dana penyelenggaraan khas. Saya setuju pendapat awak berdua. Bagi pendapat saya pula, perlu sistem pemantauan yang lebih baik. Okey juga tu. Baguslah. Itulah cadangan saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Alina Jahal binti Muhammad. Nombor metik C22A0757. Apa itu Prasarana Malaysia Berhad? Prasarana Malaysia Berhad ialah sebuah syarikat milik kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1998 di bawah Kementerian Keuangan bagi mengurus serta mengendali sistem pengangkutan awan seperti LRT, MRT, monorail serta rapid bus. Sebagai penggerak utama mobiliti bandar, prasarana memainkan peranan penting dalam menyediakan perkhidmatan yang selamat, cekap serta dipercayai kepada jutaan pengguna setiap hari. Namun begitu, beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat ini berdepan dengan pelbagai cabaran serta memberi kesan terhadap operasi, terutamanya berkaitan dari aspek keselamatan serta penyelenggaraan sistem rel. Insiden seperti kemalangan LRT, gangguan teknikal seperti isu pengurusan kecemasan telah menimbulkan kebimbangan penduduk awam dan masyarakat terhadap kecekapan organisasi serta keadaan ini menuntut prasarana untuk memperkukuhkan lagi sistem pengurusan operasi, penyelenggaraan serta ketulusan keuangan bagi menjamin perkhidmatan yang mampan serta berdaya saing. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurkairina binti Muhammad Budris Ami Hamzah. Nombor metrik saya C24A2154. Saya di sini ingin membahaskan serba sedikit tentang syarikat yang kami pilih adalah syarikat Prasarana Malaysia Berhad. Oleh itu, saya akan ringkaskan dengan lebih lanjut lagi tentang visi, misi dan juga carta organisasi. Prasarana Malaysia Berhad ni ialah sebuah syarikat milik kerajaan yang mengurus pengangkutan awam seperti LRT, MRT, monorail dan juga bus rapid. Mereka ni bertujuan untuk meningkatkan mobiliti dan juga memberi pengalaman yang lebih baik. Secara keseluruhannya, prasarana memastikan rakyat mendapat perkhidmatan pengangkutan yang selamat, cekap dan juga boleh dipercayai. Seterusnya ialah tentang isu utama yang dihadapi oleh sistem rel LRT di bawah Prasarana Malaysia Berhad ialah masalah keselamatan dan penyelenggaraan. Infrastruktur LRT sering merupakan masalah keselamatan operasi dan kegagalan teknikal, terutamanya bila berlaku kemalangan atau kerosakan yang tidak dijangka. Masalah-masalah ini menunjukkan berlakunya kelemahan dalam penyelenggaraan, sistem amaran awal dan pengurusan kecemasan. Pada masa sekarang, antara isu terbesar yang dihadapi oleh prasarana ialah kegagalan mengekalkan penyelenggaraan yang baik untuk memastikan sistem LRT berjalan dengan selamat. Antara contoh yang paling ketara ialah insiden pada 24 Mei 2021 apabila dua tren LRT dari laluan Kelana Jaya bertembung di dalam terowong antara stesen Kampung Baru dan stesen KLCC. Salah satu tren membawa penumpang manakala satu lagi hanya dibawa oleh pemandu dan bergerak secara manual dari arah bertentangan.
Pelanggaran tersebut menyebabkan 47 penumpang cedera parah. Kes ini menjadi bukti jelas bahawa sistem operasi dan penyelenggaraan LRT mempunyai kekurangan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. Seterusnya, penyelesaian masalah. Yang pertama ialah penggunaan sensor moden untuk mengesan masalah awal, iaitu penggunaan sensor canggih pada train dan sistem isyarat perlu dipertingkatkan bagi membolehkan masalah dikesan sebelum ia menjadi lebih serius. Sensor ini dapat memantau komponen kritikal seperti brek, motor, roda, pintu automatik dan sistem kawalan, lalu menghantar data secara masa nyata kepada pusat kawalan. Dalam hubungan keusahawanan korporat ialah penerapan inovasi teknologi baharu menunjukkan budaya organisasi yang berani mencuba penyelesaian moden untuk meningkatkan prestasi syarikat. Yang kedua ialah latihan dan peningkatan kemahiran juruteknik. Selain penyelenggaraan, latihan dan peningkatan kemahiran juruteknik juga merupakan elemen yang sangat penting. Dengan adanya kemudahan teknologi baharu, juruteknik perlu diberi latihan komprehensif supaya mereka mampu mentafsir data daripada sistem pemantauan dan bertindak balas dengan cepat sekiranya terdapat tanda-tanda tidak normal pada train. Apabila juruteknik dapat memahami corak kegagalan komponen melalui data yang dikumpulkan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat serta memastikan keselamatan para penumpang sentiasa diutamakan. Dari segi hubungan korporat ialah pelaburan dalam modal insan menunjukkan pembangunan entrepreneur pekerja yang berinovasi dalam organisasi. Yang ketiga ialah kerjasama dengan syarikat teknologi antarabangsa, contohnya Thales. Selepas insiden pelanggaran train pada tahun 2021, prasarana telah mula mengambil langkah serius untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan. Antara usaha yang dilakukan ialah bekerjasama dengan syarikat teknologi antarabangsa seperti Thales. Melalui kerjasama ini, prasarana boleh membangunkan sistem penyelenggaraan ramalan bertahap yang membolehkan kerosakan dijangka lebih awal dengan lebih tepat. Sistem ini juga membantu memantau keadaan train secara berterusan, menjadikan keseluruhan operasi lebih efisien dan selamat. Dalam hubungan keusahawanan korporat ialah strategic partnership membuktikan organisasi terbuka kepada kerjasama inovatif untuk meningkatkan daya saing. Seterusnya, nombor 4 ialah pengurusan operasi lebih efisien dan menjimatkan kos, iaitu pelaksanaan penyelenggaraan, pencegahan dan ramalan membantu prasarana mengurangkan gangguan train, mengelakkan kerosakan serius dan menjimatkan kos pembaikan jangka panjang. Kecekapan operasi ini membolehkan syarikat menggunakan sumber dengan lebih optimum. Dalam konteks keusahawanan korporat, langkah ini menunjukkan bagaimana inovasi dalam dapat menghasilkan penjimatan kos yang ketara dan meningkatkan nilai organisasi. Syarikat yang mampu meningkatkan kecekapan operasi dianggap mempunyai ciri keusahawanan kerana mereka bijak menggunakan teknologi serta strategi baharu untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Penyelesaian masalah yang seterusnya ialah meningkatkan ketulusan dan pengurusan kewangan. Pertama ialah melaksanakan audit kewangan bebas. Audit bebas membantu mengenal pasti punca kerugian dan memastikan ketulusan dalam pengurusan kewangan. Proses ini membuka ruang kepada idea baharu untuk memperbaiki aliran kewangan syarikat. Dalam konteks keusahawanan korporat, audit yang jelas membolehkan prasarana membuat inovasi kewangan dan strategi perniagaan yang lebih berdaya saing. Yang kedua ialah membubuhkan dana penyelenggaraan khas. Dana khas ini memastikan pembiayaan penyelenggaraan tidak disalahgunakan dan sentiasa mencukupi. Ia memberi asas kewangan yang stabil untuk perancangan jangka panjang. Dari sudut keusahawanan korporat, kestabilan dana membolehkan syarikat meneroka projek inovatif tanpa menjejaskan operasi utama. Ketiga ialah mewajibkan laporan tahunan kos penyelenggaraan. Laporan ini meningkatkan ketulusan melalui penyerahan kos sebenar kepada rakyat dan kerajaan. Ini memupuk budaya accountability dalam syarikat. Dalam keusahawanan korporat, ketulusan ini penting kerana ia menggalakkan pengurus mencipta strategi baharu bagi mengoptimumkan kos dan meningkatkan daya saing. Yang keempat ialah memperketatkan kawal selia terhadap aliran tunai. Pemantauan aliran tunai yang lebih ketat mengelakkan pembaziran dengan perbelanjaan tidak perlu. Kawalan ini memastikan setiap keputusan kewangan dibuat berdasarkan keperluan dan data. Dalam konteks keusahawanan korporat, kawalan tunai yang baik membolehkan syarikat mengalihkan modal ke arah idea baharu yang lebih produktif. Yang seterusnya ialah mengukuhkan perancangan bajet yang lebih strategik. Bajet perlu dirangka berdasarkan analisis risiko dan keperluan sebenar syarikat.
Perancangan strategik membantu mengelakkan lebihan perbelanjaan dan mengawal hutang. Keusahawanan korporat memerlukan bajet yang tersusun supaya inovasi dapat dijalankan dengan risiko kewangan yang minimum. Dan yang terakhir adalah memperkenalkan sistem pemantauan penyelenggaraan yang telus dan berteknologi. Rekod penyelenggaraan yang sistematik membantu memastikan tiada manipulasi data dan semua pembaikan dapat dijejaki. Penggunaan teknologi seperti sistem automasi meningkatkan keberkesanan operasi. Dalam keusahawanan korporat, sistem teknologi ini membuka peluang inovasi dalam pengurusan aset dan kecekapan operasi. Penyelesaian masalah yang ketiga adalah meningkatkan pengurusan kecemasan dan keselamatan penumpang. Pertama, latihan kecemasan berkala kepada staf. Prasarana perlu mengambil tindakan sistematik bagi memastikan insiden yang berlaku dapat diuruskan dengan lebih cekap pada masa hadapan. Latihan komprehensif perlu diberikan kepada pemandu tren dan kaki tangan operasi merangkumi prosedur kecemasan dan pengurusan penumpang. Latihan ini perlu disertai simulasi insiden berkala supaya semua staf mahir bertindak dalam situasi sebenar. Yang kedua ialah mempertingkatkan sistem komunikasi kepada penumpang, iaitu menambah baik pengumuman masa nyata di dalam tren, skrin maklumat di stesen dan platform komunikasi digital. Contohnya, aplikasi mudah alih dan laman web rasminya. Aplikasi ini boleh menyediakan notifikasi segera jika berlaku penangguhan, pelanggaran teknikal atau gangguan perkhidmatan. Situasi ini membantu penumpang membuat keputusan lebih tepat dan mengurangkan panik para penumpang. Yang terakhir, mewujudkan mekanisme pampasan segera. Menyalurkan bantuan keuangan dan sokongan kepada mangsa tanpa menunggu proses mahkamah yang panjang. Sistem ini mengurangkan rungutan penumpang dan meningkatkan imej syarikat kerana menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan pengguna. Contohnya, mangsa kemalangan 2021 memfailkan saman pada 2023. Namun, jika pampasan lebih awal, reputasi prasarana akan lebih positif. Kesimpulannya, penambahbaikan dari aspek latihan kecemasan, sistem komunikasi yang efisien dan mekanisme pampasan segera adalah langkah penting bagi memastikan keselamatan penumpang lebih terjamin, operasi lebih responsif serta reputasi prasarana sebagai penyedia pengangkutan awam yang berwibawa dapat dipertahankan. Okey, kesimpulan ataupun secara keseluruhannya, isu keselamatan dan penyelenggaraan yang dialami prasarana Malaysia Berhad ini menjadi peringatan penting tentang perlunya penambahbaikan menyeluruh dalam mengurus sistem pengangkutan awam negara. Melalui pendekatan ini, seperti penyelenggaraan berkala dan ramalan, pentingnya peningkatan ketulusan keuangan serta pengukuhan pengurusan kecemasan, prasarana berupaya mengembalikan keyakinan penggunanya dan menambah serta meningkatkan keberkesanan operasinya. Langkah pembaikan yang proaktif bukan sahaja memastikan keselamatan penumpang, malah dapat meningkatkan imej syarikat, mengurangkan gangguan perkhidmatan serta menyokong matlamat serta dalam masa yang jangka yang panjang untuk menjadi penyedia pengangkutan awam bertaraf dunia. Dengan strategi pengurusan yang lebih profesional, sistematik dan telus, prasarana berpotensi untuk berkembang lebih lagi sebagai organisasi korporat yang inovatif serta berdaya saing.